macam mana perjalanan hidup beliau semasa menjadi isteri Perdana Menteri, macam mana dia melalui, mesti ada emosi, berbagai-bagai emosi yang harus dia lalui bila orang kata, dengan komitmen dia se-mother dan juga isteri Perdana Menteri. Jadi 3 emosi itu yang macam mana dia handle situation, itu yang kita nak tahu dan kita nak share dengan orang ramai. Nama Tun Siti Hasmah tu sangat besar. Jadi itu satu cabaran untuk kita sebab kita sangat berhati-hati untuk membuat sesuatu cerita itu. Jadi itu cabaran pada semua tim. Baik pelakon, mau pelakon nak melakonkan watak itu pun cabaran untuk dia. Nak tahu karakter Tun Siti macam mana apa semua. Jadi sebab Tun Siti Hasmah itu satu nama yang semua kenal, semua kagum dan hormati beliau. Perasaan saya berbaur-baur, campur-campur. Ada teruja, ada terkejut dan bohong kalau saya kata saya tidak gemetar. Tetapi bukan di dalam ketakutan, cuma gemetar kerana kita tahu pertunjukan ni tidak lama lagi dan kita sekarang ni sedang berusaha dengan sebaik mungkin untuk menjayakan Tun Siti Hasmah ni. Kalau kita lihat sebelum ni di kaca TV dan hari ini bertentang mata, dan saya rasa sangat bertuah dan rasa bersyukur, dan saya melihat beliau adalah Sri Kandi dan kita boleh nampak sifat-sifat keibuan tu sangat terselah, sangat ada di dalam diri beliau, dan saya bersyukur kerana dapat bertemu dengan beliau hari ini dan beliau sangat friendly. Okey, untuk peminat-peminat teater wajib untuk datang support teater, tribute teater Tun Siti Hasmah yang akan dipentaskan 9 November hingga 19 November 2012 di Istana Budaya. Jadi jangan lupa untuk dapatkan tiket dan sama-sama kita sokong tribute teater Tun Siti Hasmah yang selama ini banyak berjasa pada kita. Harapan untuk teater Tun Hasmah ini sudah tentulah semoga mendapat kekuatan dan kemudahan dari Allah supaya teater ini berjalan dengan lancar bersama dengan pertunjukannya nanti, dan berharap akan mendapat sambutan daripada mereka di luar sana, dan semoga teater ini memberi manfaat kepada saya dan juga mereka di luar sana, dan terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk menjayakan teater Tun Hasmah ini.